Wait. Ada pertandingan video kreatif ni. Perak Sejahtera. Korang nak masuk tak? Boleh juga. Jom. Hai, saya Kristina. Ini rakan-rakan saya. Ini Amira. Hai. Ini Damia. Hai. Ini Zul. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Perak Sejahtera 2030. Kami dari SMK Bukit Jana di bawah daerah Larit Matan dan Selama. Kami memilih Eko Pelancongan sebagai tema Perak Sejahtera 2030 kerana Taipei memiliki pelbagai sejarah yang tersembunyi. Lokasi pertama kita, Bukit Larut. Bukit Larut yang dahulunya dikenali sebagai Maxwell Hill. Ia dibuka pada tahun 1884. Ia merupakan stesen bukit tertua di Malaysia. Ia juga dibina sebagai tempat rehat oleh penjajah British. Bukit Larut terletak di kawasan Taipei, Perak dengan ketinggian 1250 meter dari aras laut. Kawan-kawan nak tahu tak? Taipei merupakan ekor pelancongan di bawah plan Perak Sejahtera 2030. Tempat kedua iaitu Burmese Pool. Burmese Pool terletak di Taipei. Burmese Pool ini adalah kawasan yang sangat dikunjungi oleh pelbagai pelancong maupun di dalam Taipei dan di luar Taipei. Hai kawan-kawan, sekarang kita berada di Museum Taipei, museum tertua di Malaysia. Kawan nak tahu tak, Museum Taipei ialah museum pertama dan tertua di Malaysia. Ia ditubuhkan pada 1883 dan diasaskan oleh Sir Hart Law. Ia mempamerkan artifak sejarah, budaya dan alam sekitar. Bangunan ini bercirikan seni bina kolonial Inggeris. Hai kawan-kawan, jadi tempat terakhir kita ialah apa? Kilang kopi Antong kat Taipei lagi, ke mana lagi? Kopi Antong ni dibina pada tahun 1933. Kopi dia pun diposterkan secara tradisional. Kita orang minum kopi, sedap ke? Penat lah. Oh, hai guys. Sekarang dah waktu balik dah. Jadi dah habis dah semua benda. Apa benda lawatan lagi. Bukan lawatan lah. Dia macam pameran yang bersejarah kat Taipei ni. Jadi kalau korang nak tahu lagi benda yang bersejarah kat Taipei ni, kena cuba sendiri. Banyak.